yang telah melepasi garis kuning yang secara lateralnya dianggap garis bahaya pada bila-bila masa kapal dapat dipintas atau kalau ikut sumut ni, tuan-tuan selalu kata Abang Zainal, ya sumut ni dah ada 36 sumut sebelum ni bermula 2008. Ini sumut yang ke-37. Dan sebelum datang ni dalam sepanjang perang Gaza ni dah ada 3 sumut berjalan. Sumut pertama dikaramkan sebiji kapal je. Okey, yang sepanjang dekat perang 720 hari ni. Sumut pertama dikaramkan, dia tembak karam, kemudiannya diselamatkan oleh Cyprus punya Navy. Sumut yang kedua ditawan. Ya, yang sumut kedua tempoh perang bukan sumut dulu, sumut yang 2025. Sumut yang kedua ni ditawan, nama dia Madeline. Semua ditangkap dan kemudian dibawa ke Ashdod. Ada yang dihukum, ada yang dilepas keluar. Sumut tu berlaku pada bulan Jun. Sumut terakhir, sumut yang ke-36 pada bulan Julai dipanggil Handalah. Sumut ni lebih kepada membawa media. Sumut tu satu kapal juga ditawan apabila nak melangkah masuk ke zon merah. Berarti ada 1 hari setengah lagi kami akan sampai zon merah. Zon merah ni dikira sebagai 100 batu nautika memasuki pantai Gaza. Israel pintas di situ kerana dia menjajah Gaza. Jadi kami masuk kuning ni kerana sejarah dulu-dulu ada juga yang dipintas dekat kuning. Tapi manakah kapal banyak? Ada 47 kapal yang sedang melayar. Tuan-tuan tengok dekat tracker tu. Dan pelayar pun ada sekitar 500 orang. Dan kali ini pelbagai negara dia harus berjaga-jagalah, kerana sumut tak semuanya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, macam saya kata tadi kan, dalam kapal saya Mexican, Ireland, nanti tuan-tuan tengok ada Colombia, ada Chile, ada Hungary. Tuan-tuan jumpa banyak orang Swiss dalam sumut ni, orang Sweden, orang Australia. Amerika ada 7 orang tak berundur. Orang Amerika daripada awal belayar tu sampai sekarang, Amerika 7 orang tak berundur. Perancis ada dalam ni. Perancis ada 2 grup, Perancis non-Muslim itu ada dalam 7 orang, Perancis Muslim ada dalam 6 orang. Lepas tu ada Jerman Muslim pun ada, Jerman non-Muslim. Turki saja wakil dia pun ada 7-8 orang. Berarti ada 44 buah negara, 45 buah negara menyertai sumut ni. Okey, saya ceritalah. Macam kapten saya ni kan, dia dah tua lah. Dia dah tua. Saya tanyalah dekat dia, dia dah 70 lebih. Dia tulis buku nota dia. Ni cucu dia bagi buku nota dia. Buku nota ni cucu dia bagi, kata kapten saya. Umur dia 72 tahun tuan-tuan. Dia datang sumut ni sebab dia kata 2 tahun dia dah letih dah belarak. Bila ada demo di Ireland, dia pergi Ireland. Bila ada demo di London, dia pergi London. Bila ada demo di mana-mana lah, dia orang Eropah dekat-dekat kan. I'm getting tired, dia kata. Shouting on the street. Dia naik kapal ni untuk buat maksimum mungkin tempuh juga sekatan Israel. Okey, dia umur dia 72. Allah, 2 hari tak tidur, tadi terlentang tidur. Saya masakkan nasi dengan ustaz, masakkan nasi dan buatkan dia sardin, suka dia. Tu kawan dia tu 75 tahun yang saya tunjuk tadi tu, uncle tadi tu, Paddy.